Serbuan Bukit Aman terhadap beberapa kilang haram yang memproses sisa elektronik atau e-waste menerusi Op Hazard dengan nilai rampasan sehingga berbilion ringgit sejak bulan lalu mengejutkan banyak pihak. Timbul persoalan mengapa Malaysia menjadi lokasi pilihan sindiket membawa masuk sisa berbahaya berkenaan. Wartawan Siti Khatijah Jaafar mengupas isu berkenaan. E-waste merupakan barangan elektrik dan elektronik yang sudah rosak atau lama, antaranya telefon bimbit, komputer, televisyen dan penyaman udara. Ia dikategorikan sebagai buangan terjadual di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kos pelupusan yang murah, kurangnya kesedaran awam mengenai bahaya sisa berkenaan termasuk aspek penguatkuasaan di pintu sempadan negara. Itu dikatakan antara faktor mengapa negara ini menjadi pilihan sindiket yang beroperasi di kawasan industri termasuk di ladang kelapa sawit dan kawasan hutan. Jadi kalau mereka boleh mendapat keuntungan yang banyak tanpa perlu mengeluarkan duit untuk melupuskan dengan cara yang betul, dengan cara kita panggil sembrono, jadi kenapa mereka perlu melakukan mengikut kaedah prosedur yang sistematik? Tahun 2020 sahaja, lebih 400 juta tan sisa e-waste dibawa masuk dari negara maju ke Malaysia. Dan yang lebih membimbangkan lagi, lebih 1,000 kontena dikesan membawa masuk sampah elektronik itu melalui pelabuhan utama pada 2023. Justru penguatkuasaan undang-undang perlu diperketatkan. Kita belum ada satu perundangan yang betul-betul mantap berkaitan dengan sampah elektronik ini. Belum ada. YB Nik Nazmi sedang dalam proses untuk mewartakan polisi berkaitan dengan sisa ataupun sampah elektronik inilah. Hakikatnya, kesedaran terhadap kesan kesihatan dan alam sekitar masih kurang. Jika e-waste ini tidak diurus dengan sepatutnya, ia berisiko mengundang pelbagai penyakit berbahaya. Antara kes yang pernah dilaporkan di negara yang menjadi lambakan sisa e-waste seperti Ghana, Afrika dan India ialah kanser, kerosakan sistem imun, paru-paru dan buah pinggang selain merencatkan sistem perkembangan kanak-kanak. Bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan tapak pelupusan haram e-waste pula akan terdedah kepada bahan toksik yang meresap ke dalam tanah dan air yang sekaligus akan mempengaruhi kualiti hidup dan kesihatan masyarakat setempat. E-waste ni sebab dia berlaku pada tempat-tempat yang terpencil, dia orang dapat jawab ataupun kasar-kasar kecil. Mungkin ada, tapi tidak dapat dikesan ataupun tidak dilaporkan. Tapi insya-Allah kalau ada monitoring, surveillance atau pemantauan, maka akan timbullah kes ini dalam masa yang terdekatlah. Pengurusan sisa e-waste yang cekap dan selamat amat penting kerana ia dapat membantu untuk meminimumkan kesan pencemaran kepada alam sekitar serta melindungi kesihatan manusia. Dalam serbuan Op Hazard di seluruh negara bulan lalu, polis merampas pelbagai sisa elektronik dianggar bernilai hampir 3 bilion ringgit dan menahan 246 individu. Laporan kedua esok mengenai kaedah pengurusan sisa e-waste mengikut prosedur ditetapkan. Siti Khatijah Jaafar melaporkan untuk TV3.